Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ai. Anis. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Cuma sibuk dengan kerja lah ni. Banyak main kat luar. Ya ke? Lama tak jumpa. Mana adik-adik apa? Adik-adik saya dia balik kampung sebab dia nak puasa dengan mak kan. Nak raya dah ni. Oh, ya ke? Saya tak boleh balik lagi sebab saya ada kerja. Ni awak ni kau comel lah. Dulu gemuk, sekarang dah kuru. Lepas tu muka awak ni, kau putih, kulit comel. Yolah tu. Awak je dulu lagi misal kat saya kan? Tengok Tapi kali ni jujur. Betul. Betul. Hmm. Saya ada pakai satu produk tu kalau nak tahu. Itulah kata saya. Awak bawa juga produk tu. Memelah dia macam bayi-bayi saya. Mana saya ada mesti dia ada ni. Apa ni? Serum Al-Fatihah Beauty. Dia boleh selesai semua masalah kulit. Oh. Orang ada jerawat ke, jeragak ke, itu ke semua sekali lah. Tapi saya ada mak saya kampung. Saya tak ada gawe. Tak apalah tak ada gawe. Boleh pergi ke mak. Mana tahu muda 20 tahun ke. Pandau. Nanti kalau saya bawa emas saya mari rumah saya kenal kawak dah. Okey, insyaAllah. Ni ambil lah. Saya pergi ke mak awak dah. Sungguh? Ya. Alhamdulillah. Lupa pula. Saya lauk ni saya ingat saya duk masak ke awak dulu ke? Ni awak beri tu. Biarlah tak sedap mana pun. Dari jauh lagi bau sedap dah ni. Saya rasa macam nak terang kejap. Pak Ai, awak ingat tak ni puasa lah. Saya lupa puasa. Saya bukan apa, saya tak sabar nak buka puasa dengan ayah saya. Tambah-tambah lauk hak awak masuk. Dia tak jentegan lagi. Ayah? Dia ada rumah baru balik 2-3 hari baru ni. Nak saya panggil? Pak Ai. Maaflah, saya lewat. Saya ada kerja. Kita jumpa semula deh. Okey. Okey Pak Ai. Bye. Okey, bye. Tunggu. Terima kasih lauk ni. Apa ni sampai pik besar ni? Bagilah ada bawa. Kita berat, ayo. Saya kena balik dulu lah. Ayo, tak boleh kot. Tunggu 2 hari lagi. Ada kerja 2 hari lagi. Lepas tu kita balik sekali mana gaya, ayo.